Semalam aku pergi beraya, budak-budak dep main mercun depan rumah, habis terbakar. Sebut pasal terbakar, member aku bukan rumah dia je terbakar, habis satu taman terbakar. Mercun ni membazir je, bakar duit. Berapa main-main mercun ni, habiskan duit dia. Nak cerita pasal duit lah kan, member aku ni habis RM50,000 tau. Pasal mercun kan, member aku sampai pecah tangan tu, meletup. Pecah tangan. Member aku ni dia pecah kepala, pergi hospital. Kau tahu doktor buat apa? Bagi MC je. Kita pasal mercun, member aku zaman sekarang ni masih main meriam tau. Cakap pasal meriam kan, kau tak payah cerita banyak lah. Aku punya member buat meriam, kau pakai buluan, dia pakai pipe besi tau. Dia punya besar tu kecil sikit je dari terowong menora. Aku kalau main mercun ni, aku cari yang murah ke. Kau nak cari mercun murah, tak payahlah. Aku ni dapat mercun free, kau tahu tak? Aku kau tahu dengan kilang mercun tu close. Sekarang kalau aku order, sekarang juga je sampai tau. Jap, aku call kilang mercun tu. Halo? Boleh hantar mercun? Sekarang.